Jadi mitokondria tu dia mengeluarkan power untuk bertenaga, ATP. Rupa-rupanya B1, B2, B3, B12, ni yang paling mustahak. Magnesium tak cukup mungkin, selenium tak cukup, vitamin C tak cukup, coenzyme Q10 dan juga semua nutrien-nutrien, vitamin dan mineral yang kalau sebut banyak sangat pula. Jadi sebab tu orang kena jaga diet tu tak, sebab dia antara penyebab utama tak cukup zat vitamin mineral yang orang terutama sekali kata tadi vitamin B, jaga baik Jadi sebab tu orang kena pergi buat special diet lah, cold therapy lah, mandi air yang sejuk tu, kena ambil banyak sayur-sayuran, salad semua tu, ikut D&D diet semua. Tapi sebenarnya sebab itulah tak larat orang nak pilih, nak cari, nak masak, nak macam-macam lah, nak pergi beli semua. Sebab tu saya sediakan dipanggil Moringa Plus, campur dengan D3K2, campur dengan satu lagi Sacha Inchi Oil. Tiga-tiga ni kalau you dengar elok-elok, dia mengandungi semua yang diperlukan oleh badan. Di zaman moden ni tak sempat kita nak cari sendiri, makan sendiri ataupun buat persediaan sendiri. Betul tak? Beli pun tak tentu betul, tak tentu bahan tu tak ada